Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang sistem keselarasan huruf vokal. Maksud sistem keselarasan huruf vokal ialah peraturan dalam ejaan rumi bahasa Melayu yang menentukan padanan dua huruf vokal terakhir dalam kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Tujuannya ialah supaya bunyi perkataan kedengaran seimbang, harmoni dan mudah disebut. Baiklah, kita beralih pada syarat sistem keselarasan vokal. Sistem ini tidak berlaku pada semua perkataan hanya jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, keselarasan berlaku antara dua huruf vokal dalam kata dasar. Contoh, balik, A dan I, putih, U dan I. Kata dasar mesti berakhir dengan suku kata tertutup. Contoh, balik berakhir dengan K. Batu, bunga berakhir dengan vokal, jadi ia akan menjadi terbuka dan dia tidak akan menjadi keselarasan vokal. Yang ketiga, jika kata terlebih daripada dua suku kata, hanya dua suku kata terakhir yang diambil kira. Contoh, cemerlang. Suku kata terakhir ialah lang, maka I pepet. Seterusnya, kita beralih kepada 18 pola keselarasan huruf vokal. Okey, ada 18 pola huruf vokal. Pertama AA dan contohnya di sebelah. AI, AU, I pepet dan dengan A, I pepet I, I pepet U. Italing A, Italing dan Italing, Italing dan O, I dan A, I dan I dan U, O dan A, O dan Italing, O dan O, U dan A, U dan I, U dan I. Pola ini menyeluruh untuk kesemua huruf vokal. Okay. Seterusnya, kekecualian keselarasan vokal. Walaupun ada peraturan, tidak semua perkataan dalam bahasa Melayu ikut sistem ini. Pertama, kata pinjaman daripada bahasa asing. Contoh, teori, motivasi, radio, kopi, hotel. Yang kedua, kata daripada bahasa serumpun, Nusantara. Contohnya, cerita, keris, neraka. Yang ketiga, kata berimbuhan atau berganda. Contoh, berlari, menari-nari, teruja, belajar. Baiklah, kita beralih kepada kesalahan ejaan. Perenggan 2 baris 2. Kesalahannya menggunakan huruf kecil di permulaan ayat. Pembetulan dalam. Perenggan 2 baris 4. Kesalahan ejaan peralatan yang salah dan menggunakan huruf besar. Contoh yang seperti kamu semua boleh lihat, peralaran. Pembetulannya adalah peralatan. Yang ketiga, perenggan 3 baris 2. Kesalahan perkataan disambut diletakkan berjaruhan. Pembetulannya adalah disambut. Perenggan 3 baris 4. Kesalahan perkataan masyarakat menggunakan huruf besar di pertengahan ayat. Pembetulannya masyarakat menggunakan huruf kecil. Perenggan 5 baris 1. Kesalahannya perkataan anugerah menggunakan huruf besar. Pembetulannya adalah perkataan anugerah yang menggunakan huruf kecil. Seterusnya kita beralih kepada kesalahan kata. Yang pertama, perenggan 4 baris ketiga. Kesalahan sisa-sisa seperti logam. Pembetulan sisa seperti logam. Okey, yang kedua, perenggan 4 baris 5. Baju, baja semula jadi. Pembetulan baja kompos. Okey. Yang ketiga, perenggan 4 baris 5 untuk pertanian. Pembetulan dalam bidang pertanian. Perenggan 5 baris 5. Kesalahan teknologi yang mesra alam. Pembetulan teknologi mesra alam. Yang keempat, perenggan 4 baris 4. Kesalahan kekilang-kilang untuk. Pembetulan kekilang untuk. Okey, seterusnya ialah 5 kesalahan ayat. Yang pertama ialah ayat asal. Ayat asal yang pertama ialah di seluruh bumi. Penerangan penggunaan perkataan yang tidak bersesuaian. Pembetulannya ialah di seluruh dunia. Yang kedua ialah ayat asal yang kedua ialah kempen 60 minit tanpa cahaya lampu. Penerangan, nama kempen perlu ditulis huruf besar di depan setiap perkataan dan nama kempen yang tidak sesuai. Pembetulan kempen 60 minit tanpa lampu. Yang ketiga pula ialah hal ini dapat menggalakkan orang ramai memastikan semua lampu dan peralatan elektrik selama 1 jam. Penerangan tidak mempunyai konteks atau tujuan yang jelas dan ayat yang tidak dramatis. Pembetulan, hal ini dapat memastikan tiada penggunaan elektrik selama 1 jam. Yang keempat, kempen ini
Kempen ini dapat mengurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menggunakan peralatan elektrik yang dengan berhemah. Penerangan tiada noktah pada penghujung ayat. Yang kelima dan terakhir, contohnya sisa-sisa seperti logam dihantar ke kilang untuk digunakan semula. Penerangan penggunaan istilah dan kata ganda yang tidak tepat. Pembetulan, contohnya sisa-sisa seperti logam dihantar ke kilang untuk dikita semula. Sekian, terima kasih.